Hai korang semua, welcome back to my YouTube channel Bibi Khairin. Also, yes, welcome to the new episode. Duduk kejap, dengar kejap. Kadang, kita tak perlukan jawapan. Hanya seseorang untuk faham. Basically today, saya nak buat video talk to me sambil bersiap. At least kita tahu kan, sambil kita borak tu, kita tahu kita nak buat apa. Jadi sekarang saya nak pakai toner dulu. Talk to me ni adalah new for me sebenarnya. Yang saya buat ni untuk saya comeback sebenarnya. Ramai yang tanya saya, kenapa saya diamkan diri dekat YouTube? Bukan diam, tapi saya tak tahu nak buat konten apa. Faham tak? And Talk to Me ni dia lebih kepada share apa yang saya rasa. Lebih rapat lah. Maksud dia, kalau saya konsisten buat Talk to Me ni, akan lebih banyak lah saya bercerita dengan korang macam tu. Faham tak? Serum jangan tanya saya pakai serum apa, sebab saya memang pakai semua serum yang sesuai dengan kulit saya. Basically hari ni saya nak pergi ke event Bernadia. Jangan tegur pasal tudung saya, sebab memang tudung ni je boleh kotorkan. Apa macam mana kan? Saya akan pakai serum. Okay, serum saya memang serum daripada Skintific lah. Sebenarnya ramai sangat tanya dengan saya, kenapa saya diamkan diri? Kenapa dah banyak tak buat konten macam saya cakap tadi? Ada banyak sebab lah sebenarnya. Tapi benda ni tak mahal. Saya beli tadi tu tengah promo ke apa, tapi rasanya memang tak mahal. And dia macam boostkan kalau korang pakai skincare, kalau korang apply dekat tangan, kan macam kita tak sure kan dia absorb ke tak kat dalam skin kita. Jadi benda ni macam sambil masyad, sambil absorbkan lah apa benda yang kita pakai tu, macam tu. Jawab soalan tadi. Salah satunya adalah saya kadang-kadang rasa kecewa. Kadang-kadang saya tak buat tu bukan sebab saya malas ke apa. Ada lagi ke nak tengok. Kita buat penat-penat ni ada ke orang nak tengok. And then bila saya buat tak ada orang tengok, itu yang tak jadi tu. Itu yang dah tak buat tu. Sometimes rasa macam tu, tapi selalunya kadang-kadang tak ada masa. Bila dah plan nak buat, tapi mesti ada kerja lain. Macam tu. Tapi saya selalu rasa macam tu. And then saya fikir balik. Dulu pun bukan orang kena engkau pun. Engkau buat je. Macam tu. Why? Sekarang ni banyak excuse. And saya selalu cakap kat diri saya sendiri, yang kadang-kadang ni rasa diri ni bagus kan. Saya selalu cakap kat diri saya yang hidup ni macam roda. Ada turun, ada naik. Saya selalu fikir macam tu lah. So, kadang-kadang saya macam serba salah dengan orang yang still support saya kan. Jadi, inilah permulaan saya, iaitu Talk to Me. Segmen Talk to Me ni, basically korang akan dengar saya je cakap tentang diri saya. Tentang apa yang saya rasa. A few reason lagi. Saya tak tahu nak buat konten apa. Macam saya cakap, saya tak tahu nak buat konten apa. Sebab saya rasa macam orang nak dengar ke? Sebab saya bukan jenis tipikal yang every day keluar. Kalau korang tengok note dekat phone saya ni, a lot, sangat banyak, saya listkan konten yang saya nak buat. Ada juga orang tanya, tak rindu ke nak buat konten dengan kawan-kawan? Tak rindu ke nak comeback YouTube macam dulu? Saya rindu tau nak comeback YouTube macam dulu. Sebab itulah orang kata, hargai masa yang masih ada. Sebab apa yang dah datang, takkan mungkin berulang. Soalan-soalan lazim tu mungkin korang dah biasa dengar kan. Jadi saya jawab soalan yang tak berapa nak lazim je, okey? Okay, ni kita buat contour. Jangan marah saya, sebab saya make up tak adalah geti sangat. Saya cuba dik. Apa yang paling Bibi belajar dari pengalaman hidup setakat ni? Banyak. A lot.
Yalah, sebab setiap hari sesuatu yang berlaku itu adalah pengajaran sebenarnya. Jadi banyaklah kan apa yang saya belajar dalam hidup. Yang pertama, tentang keluarga, which is ke mana kita pergi pun, jauh macam mana pun, keluarga adalah supporter nombor satu kita. Jauh macam mana pun, bergaduhlah 10 kali, 1000 kali, keluarga tetap ada dengan kita. Faham tak? Saya dulu memang tak ada masa dengan family. Quality time tu adalah bersama dengan keluarga. Sebab sejujurnya, kalau saya lah, lepak dengan family best ni. Walaupun selalu bergaduh, bosan hari-hari tengok muka sama kan. Tapi itulah benda yang paling best. Momen dengan family. Itulah pengajaran bagi saya. Kedua, trust yourself lebih daripada orang lain. Jangan cuba buat sesuatu mengikut kehendak orang. Saya banyak sangat ikut kehendak orang dulu. Pengajaran bagi saya juga sebenarnya. Jadi saya tak kisah pun lah. Lepas tu, jangan bazirkan duit dekat benda yang tidak sepatutnya. Bila kita ni dapat banyak duit, kita lara sangat. Sampai dia takkan sedar waktu dekat tau. Waktu dekat kita banyak duit tu, lepas tu yang kita lara tu, kita takkan sedar waktu tu. Kita akan sedar dalam 5-6 tahun akan datang. Waktu tu nak menyesal tak sudah. Betul saya cakap. And kalau nak bercinta, jangan atas dasar kata cinta sahaja. Hidup ni kena lalui baru belajar. Macam saya banyak je orang cakap kat saya. Tapi sebab kita tak lalui, so kita tak belajar. So tak apa. Benda yang saya cerita, apa yang saya belajar daripada pengalaman hidup saya ni, korang nak lalui boleh. Saya tak halang. Sebab selagi kita tak lalui, kita tak tahu macam mana perjalanan tu terjadi. So saya tak halang kepada korang yang nak lalui. Cuba lakukan. Janji lakukan dengan baiklah. Okay. Kita dah pakai loose powder. Sebab loose powder ni macam leceh, so saya pakai dulu sebelum saya buat video. Yang ni kita nak pakai eyeshadow dulu. Yang ni saya pakai colour basic je. Sebab saya nak buat review sekejap lagi. Jangan tengok saya punya cara makeup. Sebab saya memang tak reti makeup sebenarnya. Saya buat-buat reti je. Tapi better lah. Makin better lah. Dah. Saya pernah rasa give up tak? And macam mana saya bangkit balik? Okay. Soalan ni, of course pernah. Banyak kali, tak tipulah. Hari-hari, kadang-kadang, kalau korang rasa korang jadi secure, korang salah. Saya pun hari-hari ada rasa macam tu. Hari-hari tau. Bukan dulu tapi sekarang. Kalau rasa down, mesti banyak. Sangat banyak. Tapi macam mana cara saya bangkit balik adalah mindset. Dia nak kata orang bantu untuk kita ni tak down tu susah. Kita dengar orang cakap macam, kau jangan macam ni, kau akan macam ni, jangan risau, ni. Susah sebab selagi mindset kita ni, kita kalau contohlah orang tu kata benda-benda yang positif lah kan dekat kita kan. Kau jangan risau, ni. Kita okey waktu tu je, balik nanti kita akan fikir juga, betul tak? Jangan tipu saya. Sebab benda tu memang akan jadi. Saya tak tipu. Lepas kita cerita kat orang, kita akan rasa lega. Tapi lega tu tak lama.
Disebabkan kat mindset kita ni masih ada lagi yang kita berfikir tu. So, cara saya adalah saya ubah mindset saya. Which is which is kalau saya rasa down, saya rasa sedih. Selalunya kalau kita rasa sedih ni sebab banyak sebab lah sebenarnya. Alah cerita itu korang sendiri tahulah kalau korang down tu sebab apa kan. Saya ubah mindset yang kenapa nak rasa macam ni? Macam itulah dalam kepala otak saya kan. Kenapa kau nak rasa macam ni? Apa tak bersyukur lagi ke yang Allah dah bagi ni? Macam deep sikit lah. Tapi itu saya akan selalu guna dekat diri saya. Kenapa kau nak rasa down? Kenapa kau nak rasa sedih? Sedangkan apa ujian yang kau lalui ni? Sebenarnya ada perkara yang baik Allah nak bagi. Macam itulah saya selalu cakap kat diri saya. Setiap kali saya rasa down, saya selalu cakap kat diri saya macam tu. Saya lalu tengok cermin. Saya lalu cakap kat diri saya, kenapa nak rasa macam tu? Tak bersyukur ke dengan apa Allah bagi? Kena ingat yang ujian ni adalah kebahagiaan akan datang sebenarnya. Ujilah teruk macam mana pun, kita kena letak kat mindset, ni mesti Allah nak bagi something yang big to me. Sebab cara kita nak hidup bahagia dekat dunia ni adalah bersangka baik dengan Allah. Macam tu, kalau kita sentiasa bersangka baik, 1000 kali dugaan yang melanda pun, walaupun kita rasa itu berat, kita dapat laluinya dengan tenang. Sebab Allah takkan uji hamba-Nya lebih daripada kemampuan hamba Dia. Jadi kenapa korang rasa dugaan korang tu berat? Sebenarnya dugaan yang korang selalu rasa berat tu, itulah kemampuan korang. Kalau korang rasa dugaan tu teruk gila, itulah level kemampuan korang. Jadi tepuk tangan untuk diri anda. Thanks to yourself lah. Sebab itu adalah kelebihan korang. Itu adalah tahap korang. Kalau korang rasa, kalau korang dengar kan, orang punya dugaan tu, macam aku down tu, aku kena ni. Contohlah, hutang aku banyak. Lepas tu korang pun cakap, aku punya dugaan lagi besar tu. Kau tak apalah, ni ada solution. Aku ni tak ada. Bukan tak ada solution, cuma belum jumpa. And kalau korang rasa benda tu teruk, maknanya level korang punya kesabaran, tahap korang punya diuji tu power lah kan. Kalau korang rasa benda tu berat, tapi sebenarnya itu adalah level batas kemampuan korang. Saya selalu fikir macam tu lah. Kadang-kadang nak kata down sebab kehidupan ni always, boleh nak dikatakan every day nak nangis tanpa sebab. Mungkin orang nampak dekat social media happy je, apa yang sedih sangat. Tapi itulah yang kita rasa sebenarnya, yang orang tak tahu pun. Tapi itulah saya keep cakap kat diri saya yang Allah uji kita. Satu, apa yang paling beruntung sebab Dia sayang kita, masih sayang kita lagi. Walaupun kita sendiri tahu diri kita ni dosa kita berapa banyak yang kita dah buat, tapi Dia masih sayang kita. Ada something big yang akan datang. Itulah yang saya selalu keep letak kat mindset saya. Cara saya bangkit dari sedih, dari down, itulah saya fikir. Contohlah tipulah kalau tak pernah ada isu kewangan, tipu kan. Jadi apa yang saya fikir, ada something big yang Allah nak bagi. Lagi berat kita punya dugaan tu, lagi banyak saya punya mindset lah, lagi berat dugaan aku, lagi besar Allah nak bagi. Macam tu. Lepas tu dalam sujud terakhir solat, dan saya akan doa lah. Saya akan doa,
minta Allah tenangkan hati saya. Saya tak nak fikir masalah dunia ni banyak sangat. Sebab saya takut saya punya amalan untuk ke sana nanti ni saya tak fokus. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu kat korang, yang cara nak bangkit daripada rasa down, mindset. Jangan pernah lupa yang Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okay? Jatuh macam mana pun korang, pasti ada jalan dia, and pasti ada something big. Saya selalu letakkan mindset saya. Dia sama dengan soalan yang seterusnya. Apa pandangan saya tentang self-love? Self-love ni sebenarnya sangat bagus. Sangat bagus. Sebab kalau kita tak sayang diri kita, siapa nak sayang? So, dalam apa jua keadaan, kita kena dahulukan diri kita dulu. Yang paling best bila hidup ni, buat apa yang kita nak, bukan apa yang orang nak. Kalau korang tak buat macam tu, korang akan menyesal akan datang. Mulut korang mesti akan ada, hai, kenapalah aku tak buat macam ni? Kenapalah aku dengar sangat apa orang kata? Kenapalah aku tak buat macam ni? Kenapalah aku ni takut sangat dengan apa yang orang kata? Tak best tau. Bila akan datang kita ungkit benda tu tak best. So, self-love ni penting. Jangan lupa sayang diri sendiri dulu sebelum nak sayang orang. Jangan lupa dengar kata hati sendiri dulu sebelum dengar kata hati orang. Okay? Do it what you love. Just do it. No need to think, orang suka ke? Orang boleh terima ke? Just do yourself. Just be yourself. Kalau kita sepanjang hidup ni nak ikut kata hati orang, kata kehendak orang, bukan kata hati, tapi kata kehendak orang, kita takkan bahagia. Hidup ni nak kekal muda, kekal sihat, bahagia. Tak kisahlah bahagia orang tolong bahagiakan ke apa ke, janji bahagia. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan tak bahagia, tak best. Penting lebihkan diri sendiri dulu. Okay? Dan keluarga. Tak rugi pun. Kalau macam keluarga tu tak rugi sebab dia keluarga kita kan. Jangan ikut cakap orang. Nanti hidup korang rasa tak syok. Kenapa orang lain boleh je macam ni, aku tak boleh macam ni? Dah tak best. Bukan orang lain tak buat macam tu. Korang yang tak buat macam tu. So, apa-apa keputusan nak buat, minta pendapat orang boleh. Tapi kalau korang dalam hati korang rasa pendapat tu, korang ada option lain, ikut kata hati korang. Okay? Sebab kalau orang lain kita bagi pendapat, tak adanya dia nak dengar bulat-bulat. Kenapa kita nak kena ikut orang? Orang tak pernah ikut apa kehendak kita. Betul tak? Begitulah ceritanya. Saya dah beratus kali terfikir nak buat macam ni. Tapi selalu low confident. Selalu saya rasa macam, aduh, macam syok sendiri je cakap sorang-sorang. Tapi sebenarnya, kalau korang tak tengok sekalipun video ni, saya rasa puas. Sebab macam saya tengah share dengan someone yang nak dengar isi hati saya, sedangkan yang edit tu saya. Yang saya cerita ni pun tengok muka saya. It's okay. Tak gila pun cakap seorang. Kita nak pakai kilat-kilat. Kalau korang nampak ke perubahan hidup saya ni, anggap je saya sedang bahagia. Saya sedang bahagia menuju kebahagiaan yang saya sedang kejari dan kecapi. Okay, yang ni saya pakai Eminas Kosmetik. Ini barang-barang review yang tak pernah habis. Review-review dulu yang saya dapat, tapi dulu saya tak pakai. Tengoklah, tengok saya buat kening. Tapi tak apa. Korang doakan saya je, okey? Sama ke tak kening?
Okay, sama. Korang doakan saya supaya saya tak rasa give up nak buat YouTube. Kalau ada orang tanya antara keluarga dengan kawan, mana satu yang saya pilih keluarga. Mungkin dulu saya tak pilih keluarga, saya pilih kawan. Tapi bila dah belajar dari kesilapan ni, saya pilih keluarga lah. Walau bagaimanapun, keluarga yang akan jadi tulang belakang kita. Teruk mana pun keluarga kita, jahat macam mana pun keluarga kita, selagi dia darah daging kita, sampai bila dia dengan kita. Okay. Saya selalu pakai tarik macam ni. Bentukkan dia. Bagi dia lebar ke atas kan. Apa dia? Supaya dia nampak dia besar. Tapi tak tebal. Okay. Kita dah menyelesaikan masalah kita tadi. Sebab agak leceh, jadi saya tak sempat nak record. So, jom kita pakai lipstick and kita punya soalan yang mungkin terakhir. Okay. Soalan terakhir adalah, apa impian terbesar saya? Apa yang paling besar Sekejap. Wih. Jadi. Mak love. Okay, sabar sekejap Lipstick ni saya sangat suka. Nanti saya share kat korang. Cantiknya lipstick dia. Tapi nampak macam fake sangat. Saya nak bawa keluarga saya pergi umrah. Saya nak saya berjaya dalam career yang saya sedang perjuangkan. Career saya yang dah lama saya usahakan. Terima kasih korang yang sudi mendengar sesi Talk to Me dengan saya. Ini episod 1. Dan akan ada banyak lagi episod yang kita akan buat. Doakan saya ada masa tak give up dengan hidup ni. Bagi saya tukar baju dulu, and then kita akan jawab satu lagi soalan. And now, saya dah siap. Okey tak? Tudung, outfit susah. Jadi inilah outfit saya, tapi saya dah tak sempat nak sambung kepada question yang terakhir. Anggaplah yang tadi tu terakhir. Dan thank you. And thank you for watching. Jangan lupa subscribe to channel saya, Baby Karina, dan semua platform digital saya. Kita jumpa to the next episode Talk to Me. Thank you so much.